Perkembangan teknologi dan ekonomi yang pesat telah memberi impak yang besar kepada dunia perniagaan. Kemajuan inovasi digital telah menjadikan operasi organisasi lebih cekap, berdaya saing dan responsif terhadap perubahan pasaran. Namun, keberkesanan organisasi bukan sahaja bergantung kepada teknologi, malah bergantung kepada komunikasi korporat yang strategik bagi mengekalkan kepercayaan pelanggan, mengurus reputasi dan menyampaikan maklumat secara konsisten kepada semua pihak berkepentingan. Oleh itu, komunikasi korporat memainkan peranan yang penting dalam sesebuah syarikat. Menurut Intan Nabila Azhar dan rakan-rakan pada tahun 2025, komunikasi korporat merupakan satu proses strategik yang digunakan oleh sesebuah syarikat untuk mengurus dan menyampaikan mesej kepada pelbagai pihak berkepentingan. Komunikasi korporat bukan sekadar penyampai maklumat, malah turut berfungsi sebagai alat strategik dalam pembangunan reputasi, pengurusan krisis dan pembentukan identiti organisasi. Hal ini selaras dengan Lampi pada tahun 2021 yang menyatakan bahawa komunikasi korporat bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi. Selain itu, menurut Intan Nabila Azhar dan rakan-rakan pada tahun 2025, komunikasi korporat yang berkesan dapat meningkatkan kesetiaan pekerja, mengekalkan imej organisasi dan mengukuhkan hubungan dengan pihak berkepentingan. Menurut Widawati dan Elbana pada tahun 2024 pula menekankan bahawa komunikasi yang tersusun dapat mengekalkan hubungan yang baik dengan pelbagai pihak berkepentingan serta mengurangkan kesan negatif semasa krisis. Komunikasi korporat juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan penglibatan pekerja. Menurut Jaib dan Abdul Patah pada tahun 2021, komunikasi dalaman yang berkesan meningkatkan kepercayaan dan komitmen pekerja kerana maklumat disampaikan secara jelas, konsisten dan terbuka. Hal ini membantu pekerja memahami hala tuju organisasi serta peranan mereka dalam mencapai matlamat strategik. Oleh itu, komunikasi korporat memainkan peranan yang penting terhadap sesebuah syarikat bagi memastikan organisasi bertindak cekap, dipercayai dan berdaya saing dalam persekitaran kompleks dan Klinik Inspirasi Pergigian merupakan sebuah syarikat swasta yang menyediakan perkhidmatan rawatan pergigian dan mula beroperasi pada tahun 2014. Penubuhan klinik ini bertujuan untuk menawarkan perkhidmatan kesihatan pergigian yang berkualiti tinggi kepada masyarakat setempat, khususnya di daerah Muar dan kawasan sekitarnya. Klinik ini memulakan operasinya di Taman Seri Temenggung Muar sebelum berkembang dengan pembukaan cawangan kedua di Jalan Perniagaan Sinarjaya 3 Muar dan pada tahun 2025 pembukaan cawangan ketiga iaitu berhampiran di Idohab Pago. Inspirasi diasaskan oleh Dr. Norazia binti Muhammad Subandi, merupakan seorang doktor pergigian lulusan ijazah doktor pergigian dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun berkhidmat dengan klinik kerajaan. Pengalaman profesional beliau menjadi asas penting bagi memastikan perkhidmatan klinik memenuhi piawai profesional dan keperluan pesakit. Melalui temu bual bersama pengasas tersebut, antara faktor utama penubuhan klinik tersebut ialah keinginan untuk meluangkan masa lebih banyak bersama ahli keluarga, sokongan daripada suami serta kesedaran bahawa perkhidmatan pergigian di daerah Muar pada ketika itu masih kurang.
Oleh itu, berbekalkan dengan kepakaran dan pengalaman yang luas dalam perkhidmatan kesihatan awam, beliau berani mengambil langkah menubuhkan klinik sendiri bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat. Seterusnya, bagi asas utama syarikat Klinik Pergigian Inspirasi, sesebuah organisasi itu perlu menetapkan hala tuju yang jelas bagi memudahkan sesuatu perniagaan itu mencapai sesebuah kejayaan. Melalui Klinik Pergigian Inspirasi, terdapat 3 asas utama yang diguna pakai di syarikat ini. Antaranya termasuklah visi, misi dan juga moto syarikat. Visi yang diguna pakai oleh Klinik Pergigian Inspirasi adalah to be trusted dentist community. Visi di sini merujuk kepada pelan jangka panjang. Manakala, misi pula merupakan matlamat utama pengoperasian syarikat. Misi yang diguna pakai oleh Klinik Pergigian Inspirasi adalah to deliver the best KPI way. Manakala, moto ataupun penyataan ringkas yang membezakan antara organisasi dengan pesaing dalam konteks Klinik Pergigian Inspirasi adalah Your smile is our KPI. Carta Organisasi Klinik Inspirasi Cawangan Bandar Diraja bermula di peringkat tertinggi iaitu Dr. Noraziah binti Subadi selaku pengarah Klinik Inspirasi yang bertanggungjawab untuk menetapkan visi, misi dan hala tuju strategik bagi Klinik Inspirasi. Di peringkat pengurusan, Dr. Noraziah binti Subadi turut memegang peranan sebagai pengarah pengurusan bagi memastikan operasi dan pentadbiran klinik berjalan selaras dengan matlamat organisasi. Seterusnya, operasi harian klinik dipimpin oleh Dr. Faiza binti Mat Yasa yang berperanan menyelaras operasi harian klinik dan memastikan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh klinik inspirasi sentiasa bermutu tinggi di setiap peringkat. Di peringkat cawangan, pengurusan harian klinik dikendalikan oleh Dr. Nadirah binti Jaafar selaku pengurus cawangan yang bertanggungjawab untuk memastikan kelancaran organisasi dan kepuasan pelanggan. Bagi sokongan organisasi pula merangkumi keuangan, sumber manusia dan pentadbiran, pemasaran dan pengurusan stok yang diuruskan oleh pasukan pentadbiran yang profesional bagi menyokong organisasi secara menyeluruh. Akhir sekali, peranan sokongan tambahan seperti duta khas, sokongan operasi dan duta jenama diwujudkan bagi mempertingkatkan imej dan jenama Klinik Inspirasi sekaligus dapat mengeratkan hubungan antara Klinik Inspirasi dengan pelanggan. Nama Klinik Pergigian Inspirasi dipilih oleh pengarah kerana melambangkan kepribadiannya yang suka memberi inspirasi kepada semua orang. Bukan sahaja melalui rawatan pergigian yang berkualiti, malah suasana klinik yang selesa dan perkhidmatan yang mesra pelanggan. Dari segi penjenamaan, warna ungu dipilih sebagai identiti utama klinik kerana keupayaannya untuk menarik perhatian serta memberi kesan yang selesa dan profesional. Logo Klinik Pergigian Inspirasi pula menampilkan simbol senyuman yang ceria dengan kilauan pada gigi yang melambangkan matlamat organisasi untuk mencipta senyuman sihat dan menggembirakan bagi komuniti. Klinik Pergigian Inspirasi menawarkan perkhidmatan pergigian yang lengkap seperti konsultasi, rawatan pembersihan gigi, pemutihan, veneer komposit, pembedahan oral kecil, pemasangan pendakap gigi dan juga retainer. Keistimewaan Klinik Pergigian Inspirasi bergantung kepada pelanggan, termasuklah menyediakan air minuman, memberikan layanan yang mesra dari pintu masuk sehingga ke bilik rawatan, menyediakan kursi urut dan juga sudut permainan bagi kanak-kanak. Klinik juga menawarkan pemasangan pendakap gigi khas bagi pelajar dengan bayaran bulanan yang berpatutan serta kad Infinity yang menawarkan potongan harga sebagai penghargaan kepada pelanggan.
Setiap organisasi mempunyai khalayak sasaran tersendiri. Secara umumnya, Ahmad Nur Zaini pada tahun 2024 menyatakan bahawa khalayak sasaran merujuk kepada kelompok atau individu yang menjadi fokus utama dalam penyampaian mesej komunikasi sesebuah organisasi. Penentuan khalayak sasaran yang jelas membolehkan mesej disampaikan secara lebih tepat, berkesan dan bersesuaian dengan keperluan pelanggan. Berdasarkan temubual bersama Dr. Noaziah Muhammad Subhadi, pengarah klinik pergigian inspirasi, beliau menetapkan semua golongan umur sebagai khalayak sasaran, namun kanak-kanak dipilih sebagai khalayak sasaran utama. Strategi ini bertujuan untuk menjadikan kanak-kanak sebagai tarikan kepada ibu bapa agar mendapatkan rawatan pergigian di klinik tersebut. Selain itu, pemilihan kanak-kanak sebagai sasaran utama juga berkait rapat dengan usaha klinik untuk mengurangkan dentofobia, iaitu fobia terhadap rawatan pergigian. Dentofobia biasanya berpunca daripada pengalaman negatif seperti rawatan yang menyakitkan, layanan yang kurang mesra atau komunikasi yang tidak jelas antara doktor dan pesakit. Sehubungan dengan itu, klinik pergigian inspirasi mengamalkan konsep mesra kanak-kanak melalui penyediaan kemudahan seperti bilik permainan dalaman. Semasa ibu bapa menjalani rawatan, staf klinik akan melayan dan menjaga kanak-kanak tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkenalkan rawatan pergigian kepada kanak-kanak sejak usia awal supaya mereka membentuk persepsi positif terhadap klinik gigi dalam jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahawa klinik bukan sahaja menumpukan aspek rawatan kesihatan, malah turut mengambil kira aspek psikologi dan keselesaan pelanggan, khususnya kanak-kanak, sebagai sebahagian daripada strategi komunikasi korporat. Dalam konteks komunikasi korporat, isu dan krisis merupakan dua perkara yang berbeza. Menurut Verhulst pada tahun 2025, isu merujuk kepada situasi yang berpotensi memberi kesan kepada organisasi dan boleh diurus secara proaktif, manakala krisis ialah keadaan yang berlaku secara tiba-tiba dan memberi ancaman secara langsung kepada kelangsungan serta kredibiliti organisasi. Berdasarkan temubual, krisis utama yang dihadapi oleh klinik pergigian inspirasi berlaku semasa pandemik COVID-19. Pada ketika itu, klinik baru sahaja beroperasi dengan satu cawangan dan masih berada pada peringkat awal perkembangan. Arahan penutupan sementara oleh pihak kerajaan menyebabkan pengarah klinik berada dalam keadaan tertekan kerana perlu memikirkan soal pendapatan, pembayaran gaji pekerja serta komitmen kewangan lain. Situasi ini jelas menunjukkan ciri-ciri krisis kerana berlaku secara mendadak dan mengancam kelangsungan operasi klinik. Kesan daripada krisis ini turut mencetuskan beberapa isu dalaman khususnya dalam aspek pengurusan kewangan dan sumber manusia. Antara isu yang timbul ialah kebimbangan terhadap keupayaan membayar gaji pekerja yang akhirnya membawa kepada keputusan untuk memberhentikan seorang pekerja. Keputusan ini dibuat secara tergesa-gesa akibat tekanan dan pengaruh daripada tindakan organisasi lain walaupun pada hakikatnya klinik masih mampu menanggung kos tersebut. Selain itu, isu kekurangan pengalaman dalam pengurusan krisis turut dikenal pasti. Pada peringkat awal, pengarah klinik tidak mempunyai maklumat yang jelas mengenai kebenaran operasi klinik pergigian semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun, selepas mendapatkan pandangan rakan-rakan dalam industri dan membuat rujukan yang betul, klinik mendapati bahawa perkhidmatan pergigian dibenarkan beroperasi sebagai sektor kesihatan. Seterusnya, bagi strategi komunikasi, klinik pergigian inspirasi memfokuskan terhadap 3 aspek yang penting iaitu strategi pemasaran, tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR dan juga latihan pekerja. Strategi pemasaran yang digunakan oleh klinik pergigian inspirasi adalah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan mereka turut mempunyai laman sesawang rasmi yang tersendiri.
Selain daripada strategi pemasaran secara online, mereka turut mempunyai strategi pemasaran secara offline, iaitu melalui papan tanda yang terdapat di tepi-tepi jalan di daerah Bukit Gambir, Muar dan juga Tangkap. Perkara ini penting bagi memastikan klinik inspirasi ini kekal relevan dalam kalangan komuniti setempat. Klinik pergigian inspirasi juga turut mengikuti program-program komuniti setempat, misalnya program Bandar Universiti RAN. Perkara ini adalah amat penting untuk memperkenalkan klinik kepada komuniti setempat selain membina reputasi, imej dan juga membina kepercayaan kepada masyarakat setempat. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial korporat. Klinik pergigian inspirasi turut tidak terlepas dalam melaksanakan aktiviti seperti ini. CSR di sini merujuk kepada sumbangan organisasi kepada masyarakat bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat itu. Klinik pergigian inspirasi pernah melaksanakan program CSR bersama institusi-institusi seperti masjid dan juga sekolah. Misalnya, apabila sesebuah sekolah itu memerlukan sejumlah dana untuk melaksanakan sesuatu program, klinik akan berusaha sehabis mungkin untuk memberikan dana seperti yang diingini oleh sekolah itu. Selain dapat membantu sekolah untuk melaksanakan program berkenaan, klinik juga dapat membina reputasi mereka kerana apabila klinik menjalankan CSR, mereka dapat membina reputasi dalam kalangan komuniti setempat. Akhir sekali, strategi komunikasi yang digunapakai oleh klinik pergigian inspirasi adalah dari segi latihan pekerja. Latihan pekerja merupakan aspek yang amat penting bagi melancarkan pengoperasian syarikat. Ini kerana tanpa latihan pekerja yang mencukupi, pekerja akan cenderung untuk melakukan kesilapan justeru akan merosakkan reputasi baik syarikat. Menurut Dr. Nur Azhar selaku pengarah di klinik berkenaan, beliau menyatakan bahawa setiap anggota pekerja akan diberikan pendedahan dan juga kemahiran yang spesifik berkenaan dengan klinik berkenaan. Perkara ini penting bagi menjadikan pekerja itu mahir sebelum mereka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Beliau juga menambah bahawa terdapat dua bahagian latihan pekerja yang diterapkan dalam klinik pergigian inspirasi ini, iaitu dari segi latihan dalaman dan juga latihan luaran. Bagi latihan dalaman, Dr. Nur Azhar selaku pengarah itu sendiri akan memberikan taklimat kepada para pekerjanya. Selain itu, pihak pengurusan juga akan membantu Dr. Nur Azhar untuk memberikan taklimat kepada pekerja agar para pekerja mempunyai pengetahuan yang baik sebelum melayan pelanggan di klinik pergigian tersebut. Di samping itu, beliau juga turut menyatakan bahawa latihan dalaman akan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan bagi mengelakkan berlakunya sebarang permasalahan di kemudian hari. Di samping itu, antara latihan luaran yang dilaksanakan dalam klinik pergigian inspirasi adalah Dr. Nur Azhar itu sendiri akan memanggil pakar daripada luar seperti pakar dalam bidang perniagaan dan juga perkomputeran untuk mengajar berkenaan dengan perniagaan ataupun mengajar tentang sistem kepada para pekerja supaya para pekerja dapat mempunyai ilmu yang cukup sebelum mereka memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan. Akhir sekali, Dr. Nur Azhar turut menerapkan nilai-nilai Islam di kalangan pekerja mereka agar pekerja mereka bekerja dalam keridaan Allah dan menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah dan bukan hanya sekadar makan gaji semata-mata. Kesimpulannya, komunikasi korporat amat penting kepada klinik inspirasi pergigian bagi memastikan maklumat mengenai perkhidmatan, polisi dan nilai klinik tersebut dapat disampaikan secara jelas dan konsisten kepada pihak berkepentingan. Melalui komunikasi korporat yang strategik, klinik inspirasi diharapkan dapat membina dan mengekalkan reputasi profesional, memperkukuhkan kepercayaan pesakit, meningkatkan penglibatan staf serta memastikan operasi klinik berjalan dengan lancar dan berdaya saing dalam pasaran kesihatan pergigian yang semakin berkembang pada masa ini. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
Okay, saya Dr. Nur Aziah binti Muhammad Suwadi. Saya merupakan pengarah bagi Q-Dan Inspire Sdn Bhd yang merupakan memiliki 3 buah klinik inspirasi yang berada di Muar. 2 cawangan berada di Muar, iaitu di klinik Pergian Inspirasi Jalan Temenggung, klinik Pergian Bandar Diraja di depan Bomba, dan juga satu lagi klinik di EduHub Paguh. So besar harapan saya semoga kami satu company dapat memberi perkhidmatan yang terbaik untuk komuniti di mana saja kami berada. Jadi harapan saya juga semoga pelajar-pelajar UIA yang bersama dengan saya pada hari ini mendapat kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Terima kasih.